Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan wa khashyatan ya arhamar rahimin. Tengok matan muka surat 6. Ana akan baca balik matan dan akan tahlil ibarah supaya paling kurang kita faham matan. قال الإمام رضي الله عنه لك الحمد والمنة وعلى نبيك الصلاة والتحية إذا قلت siapa dia mudda'i ataupun muallil إذا قلت بكلام تام خبري إن كنت ناقلا فالصحة أي فيطلب منك تصحيح النقل فيطلب منك تصحيح النقل أو مدعيا maksudnya أو كنت مدعيا فالدليل أي فيطلب منك الدليل على تلك الدعوة فيطلب منك الدليل على تلك الدعوة ولا يمنع النقل والمدعى إلا مجازا maknanya ay wala yusta'malu lafzu al-man'i wala yusta'malu lafzu al-man'i wa ma ishtaqqa minhu wala yusta'malu lafzu al-man'i wa ma ishtaqqa minhu ولا يستعمل لفظ المنع وما اشتق منه على النقل والمدعى إلا على سبيل المجاز إذ المنع إذ أي تعليلية إذ تعليل لقوله ولا يمنع jika إذ أي تعليل لقوله ولا يمنع إذ المنع مبتدأ إذ المنع في عرفهم أي أهل الصناعة عرفهم itu merujuk kepada ahli هذه الصناعة إذ المنع في عرفهم طلبوا الدليل على مقدمته أي مقدمة الدليل طلبوا الدليل على مقدمته أي مقدمة الدليل نقطة. Okey, kita sambung. ولا يمنع النقل والمدعى tidak digunakan lafaz mana' ataupun yang mushtaq daripada lafaz mana' amna' ataupun mamnu' ataupun yang semakna dengan mana' yang menggunakan madah yang sama. Tidak digunakan lafaz mana' untuk naqal dan untuk mudda'a. Mudda'a merujuk kepada da'wah yang tidak ada dalil kecuali secara majaz. Kerana ta'lil bagi wala yumna, kerana mana dalam kalangan ulama adabul bahsi memberi maksud talabud dalil ala muqaddimah ad-dalil, meminta dalil ke atas muqaddimah dalil.
kita nak sentuh, nak ulang balik yang dalil ni. Dalil. Okey, semalam kita sentuh dalil yang sahih dia mesti ada 3 perkara. Sihhatud dalil tatawaqqaf ala thalathati asya'. Keabsahan sesuatu dalil tatawaqqaf ala umur, bergantung kepada beberapa perkara. Yang pertama syatar, maksudnya juzuk, merujuk kepada dua qadiyah, sughra dan juga kubra. Yang kedua syarat. Syarat bagi dalil merujuk kepada syarat bagi ashkal dalam qiyas mantiqi. Yang ketiga taqrib. Taqrib bermaksud dalil yang kita datangkan melazimi matlub. Okey, contoh nak terang pasal taqrib. Semalam kita ada terang perbezaan di antara matlub dengan natijah, dengan mudda'ah. Okey. Matlub sebelum matlub ni semasa di susun dalil. Sekarang ni matlub kita adalah contohnya kita bagi contoh semalam, Yusuf adalah seorang rasul. Okey. Taqrib dia akan melazimi matlub dalam 3 surah. Dalam 3 bentuk, 3 surah. Yang ni antum buka dekat mustalahat. Dekat taqrib tu, sawqud dalil ala wajhin yastalzim al-matlub, muka surat 4. Dekat al-yastalzim tulis sikit nota. At-taqribu innama yatimmu idza kana ma yastalzimuhu ad-dalil. Nak tulislah senang. Tukar ibarat dia.
At-taqribu innama yatim idza kanat an-natijatu aina ad-da'wa aw musawiyan laha aw akhassa minha. Okay. Kita tengok contoh. Okay, sekarang ni kita punya dakwah adalah Yusuf Rasul sebelum didatangkan dalil. Kemudian kita susun dalil. Sughra dia, Yusuf adalah Nabi. Sughra, kubra dia, wa kullu nabiyyin rasul. Natijah bagi dalil apa? Yusuf adalah Rasul. Kalau kita tengok natijah yang kita dapat daripada dalil, dia sebiji macam dakwah. Yusuf Rasul, Yusuf Rasul. Kalau natijah daripada dalil ainul dakwah ataupun ainul matlub, takrib tu dianggap sempurna. At-taqribu yakun yatim. Yatimut takrib. Okey. Ataupun surah yang kedua, musawiyan laha. Kita dapat natijah daripada dalil, dia tidaklah sama sebiji seperti dakwah, tetapi dia musawi. Contohnya, kita punya klaim adalah Zaid adalah haiwan. Ini klaim kita. Kita punya dakwah. Zaidun hayawanun. Kita pun susunlah dalil. Kita kata Zaidun adalah insan. Sughra. Kemudian kubra dia kita kata wa kullu insanin mutaharrik bil iradah. Natijah yang kita dapat apa? Zaid adalah mutaharrik bil iradah. Okey. Kita cuba padankan natijah dalil dengan dakwah, dengan matlub. Adakah dia ainul dakwah? Bukan. Dia bukan ainul dakwah. Tetapi dia adalah musawi bagi dakwah. Mutaharrikun bil iradah, musawi dengan haiwan. Maka kalau musawi, takrib tu dianggap sempurna. Jadi kalau ainul dakwah, lepas. Kalau musawi pun lepas. Okey. Ataupun surah yang ketiga yang takrib dianggap yatim, kalau natijah daripada dalil, dia bukanlah ainul dakwah, dia bukan musawi, tapi dia akhas, dia lebih khusus. Contohnya, kita punya klaim, kita punya dakwah ataupun matlub adalah akhas. Yusuf adalah seorang nabi. Ini kita punya klaim. Kemudian kita susun dalil. Dalil paling kurang berapa qadiyah? Bukan paling kurang, memang mesti 2 qadiyah. Ma tarakkaba min qadiyatain. Jadi surah kita adalah Yusuf uhiya ilaihi bi syar'in. Ini contoh je lah ni. Betul tak betul, itu tak pentinglah, dia tamsil untuk tawdih je. Yusuf uhiya ilaihi bi syar'in, ini surah. Kemudian kita keluarkan kubra dia. Wa kullu man uhiya ilaihi bi syar'in ila akhirih rasul.
Yusuf satu orang manusia yang dapat wahyu, bukannya mutlak wahyu tapi dapat syariat yang baru. Dan setiap individu yang mendapat syariat baru adalah seorang rasul. Natijahnya apa? Yusuf adalah rasul. Okay. Kalau kita tengok natijah yang kita dapat dengan dakwah, dengan makhluk, dia bukan ainul dakwah. Sebab rasul dengan nabi bukan mafhum yang sama. Dia bukan musawi, tetapi dia lebih khusus. Rasul lebih khusus daripada nabi. Jadi kalau dalil yang kita dapat, kalau natijah yang kita dapat daripada dalil lebih khusus daripada ainul da'wah, maka takrib itu dianggap yatim, dianggap sempurna, lepas. Okay. Yang tak boleh, kalau natijah daripada dalil lebih umum, yang tu tak boleh. Kalau dia a'am, surah yang keempat, ataupun kita ambil terus yang tak boleh, kalau dia lebih umum daripada dakwah, yang ni tak lepas. Contohnya, kita terbalikkan contoh ni, Yusuf adalah rasul. Ini kita punya klaim, kita punya dakwah ataupun makhluk. Jadi kita pun susunlah kita punya dalil. Kita kata Yusuf seorang yang mendapat wahyu semata-mata, bisyarain kita buang. Yusuf satu orang individu yang dapat wahyu, dan setiap yang dapat wahyu adalah nabi. Natijahnya apa? Yusuf adalah nabi. Okay. Natijah yang kita dapat, dia bukan ainul da'wah, Yusuf rasul, dia bukan musawi, dia bukan akhas, tapi lebih umum. Okay, cuba tengok balik. Dalil perlu kepada berapa perkara? 3. Syatar, syarat dengan takrib. Kalau kita tengok hujah yang kita susun ni, syatar dia cukup tak? Syatar. Ada. Dia ada sughra, dia ada kubra. Dari segi syatar tak ada masalah, lepas. Dari segi syarat, boleh sebab syakal awal. Bila syakal awal, ingat syarat syakal awal apa? Ijabu sughra, kulliyatul kubra. Sughra mesti mujabah, bukan sadibah, dan kubra mesti kulliyah, bukan juz'iyah. Maksudnya dari segi syarat lepas. Yang sangkut dekat mana? Dekat takrib. Sebab natijah yang kita dapat daripada dalil lebih umum daripada dakwah. Jadi bila 3 tu, walaupun cukup syarat, dalil tu walaupun cukup syarat, cukup syatar, tapi kalau takrib bermasalah, dalil tu bermasalah. Okay. Jadi kalau yang ni dia tak lepas. Okay. Itu berkaitan dengan takrib. Tulis kaedah yang ke berapa? 9. Kaedah dia, idza thabatal akhas thabatal a'am. Idza thabatal akhas thabatal a'am, wa idza intafal a'am intafal akhas, wala aks. Idza thabata al-akhassu thabata al-a'ammu. Idza thabata al-akhassu thabata al-a'ammu. Apabila sabit sesuatu yang lebih khusus, maka sabitlah sesuatu yang lebih umum. Wa idza intafa, apabila ternafinya, wa idza intafa al-a'am, apabila ternafinya sesuatu yang lebih umum, intafa al-akhas, ternafilah yang lebih khusus. Wala aksa, dia tak boleh terbalik. Wala aks. Apa maksud kaedah tu? Kaedah ni penting. Kita akan pakai kaedah ni dalam usul fiqh. Dia Ustaz Najmi kan, kenal kot Ustaz Najmi. Terengganu tu. Beliau pernah sebut, kitab usul fiqh ni
mudah. Kecuali kalau ada munaqashah dalil, maka dia akan jadi susah. Mungkin berdasarkan istiqra' beliau. Kitab usul fiqh ni senang je, dia tak susah. Tapi bila kitab usul fiqh tu, dia mula sentuh dalil, ada munaqashah dalil, maka dia akan jadi susah. Itu kalam beliau lah, nanukil. Kuntu naqilan. Cuma kalau Dr. Muhammad Salim, beliau bagi tahu, kitab yang susah kan, tak kisahlah usul fiqh ke, balaghah ke. Kan balaghah kita ada kitab Mukhtasar Ma'ani karangan Taftazani, ataupun apa-apa kitab yang zahirnya susah, dia akan jadi mudah bila kita tahu alat untuk faham. Kita tahu kaedah, kita faham kaedah, kita faham dawabit. Alat-alat tu dia macam kunci untuk membantu kita faham kitab yang susah. Okay. Contohnya macam kaedah ni. Kaedah ni kita akan jumpa dalam kitab Nihayatul Usul. Bila Imam Asnawi munaqashah dengan Khassam, beliau akan guna banyak kaedah lah, antaranya kaedah ni. Okey. Idza thabatal akhas thabatal a'am. Bila sabit sesuatu yang lebih khusus, sesuatu yang lebih umum akan sabit. Contoh, kalau sesuatu kalimah, contoh yang mudah, Rasul dengan Nabi. Semua Rasul adalah Nabi, bukan semua Nabi adalah Rasul. Bermaksud, Nabi lebih umum daripada Rasul. Kalaulah satu individu tu dah sabit dia ni adalah Rasul, maka mesti dia adalah Nabi. Betul tak? Jadi idza thabata al-akhas thabata al-a'am. Kalau kita tukar ayat dia, wa idzan tafal a'am intafal akhas. Kalau yang ternafi adalah a'am, sesuatu yang lebih umum, maka ternafi yang lebih khusus. Kalau satu orang tu dia ni bukan Nabi, ada tak kemungkinan dia adalah Rasul? Tak. Sebab bila ternafi yang lebih umum, ternafilah yang lebih khusus. Wala aksa. Wala aksa maksudnya tidak semestinya kalau sabit sesuatu yang akhas, sesuatu yang a'am, sabit sesuatu yang akhas. Kalau satu orang tu Nabi, sabit nubuwah, tidak semestinya sabit risalah. Dan tidak semestinya bila ternafi akhas, ternafi a'am. Tidak semestinya bila satu orang tu dia bukan Rasul, dia juga bukan Nabi. Okey, selesai tentang takrib. Ada siapa tak faham tentang takrib? Ataupun tentang dalil secara umum? Tak ada? Okey. Kita tengok kepada perbahasan mana'. Jadi kita ada 3 istilah. Mana', naqad, mu'aradah. Mudahnya kita kata, mana' ni maksudnya meminta dalil. Naqad bermaksud kita mendakwa dalil yang dibentangkan oleh Khassam fasid. Dalil itu rosak. Sebab apa rosak? Sebab dalil tersebut membawa kepada sesuatu yang mustahil. Ataupun dalil tersebut tidak konsisten. Ataupun apa-apa sebab yang lain. Itu maksud naqad. Jadi kalau mana' meminta dalil. Kalau naqad, kita claim dalil yang dibawa itu rosak, fasid. Kalau mu'aradah, kita membawa dalil yang lain yang bercanggah dengan natijah dalil Khassam. Contohnya Khassam claim A adalah B kerana dalil sekian-sekian. Kita bawa dalil yang lain yang menatijahkan A bukan B. Itu maksud mu'aradah. Okay. Itu secara mudah macam tu. Tengok dalam matan. Kata Imam Al-Iji rahimahullah. Kata Imam Al-Iji rahimahullah, فَإِذَا اشْتَغَلْتَ بِهِ مُنِعَ مُجَرَّدًا أَوْ مَعَ السَّنَدِ. فَإِذَا اشْتَغَلْتَ, khitab kepada muallil.
Fa idza ishtaghalta ayyuhal muallilu bihi ay bid-dalil. Apabila engkau wahai muallil sibuk dengan membawa dalil, maksudnya engkau datangkan klaim dan datangkan dalil, muni'a dhamir huwa, kembali kepada dalil. Dalil engkau akan dimana'. Mujarradan atau ma'as sanad. Yang ni dua bahagian mana'. Ada mana' yang mujarrad, ada mana' yang bersama sanad. Nuktah, titik kat situ. Okey, tengok dekat safhah 7. Kita masuk perbahasan mana'. Seorang baca. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala al-musannifu hafizahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa ulumihi wa ulumi masyayikhina wa ulumi masyayikhi fi darain amin. Matlabun fi dhikri al-man'i. Fa idza ishtaghalta bihi muni'a mujarradan aw ma'a. Ini ibarah Imam Abud. Ya. Al-man'u kama tawadda'a alayhi ulama'u hadha al-fan. Ini mana dari segi istilah. Mana dari segi istilah. Ayyatluba as-sa'ilu. Sa'il meminta dalil, bahawa meminta oleh sa'il ad-dalila akan dalil lagi. Ayyatluba as-sa'ilu ad-dalila ala muqaddimatin muayyanatin. Tanda dekat muqaddimah muayyanah tu, gariskan. Dalil yang diminta oleh sa'il adalah dalil bagi muqaddimah dalil. Bukannya dalil bagi dakwah. Asal makna-makna adalah meminta dalil bagi muqaddimah dalil, bukan meminta dalil bagi dakwah. Ini asal makna-makna. Ini makna yang hakiki. Ala muqaddimah muayyanah. Kemudian ala muqaddimatin muayyanatin min muqaddimati dalilil muallim. Misalu dhalika an yaqula muallim. Ini contoh. Yusuf alaihi salam rasul. Yusuf alaihi salam rasul, ini adalah dakwah. Kemudian li'annahu nabi, ni dalil. Maksudnya kalau dalam konteks menyusun dalil, kita akan panggil matlub. Yusuf AS Rasul adalah matlub li'annahu nabiyyun. Kemudian wa kullu nabiyyin rasul. Okey, mana sughra dia? Li'annahu nabi. Kubra dia wa kullu nabiyyin rasul. Jadi li'annahu nabi muqaddimah, wa kullu nabi rasul muqaddimah dalil. Kemudian fa yaqulu sa'ilu kubra dalilika mamnu'atun. Kubra dalilik merujuk kepada wa kullu nabiyyin rasul. Mamnu'ah. Mamnu'ah maksudnya apa? Wa ma'nahu aqimid dalil ala kubra. Datangkan dalil. Bila sebut mamnu'ah ataupun la nusallim ataupun matlubul bayan, bermaksud meminta dalil. Jadi kalau baca kitab usul fiqh, khususnya kalau hasyiah mutaakhirin, kita akan jumpa mamnu', la nusallim, semua tu. Kita fahamlah maksud musannif adalah meminta dalil. Kemudian wa hiya kullu nabiyyin rasul. Wa hadha man'un haqiqi. Ini mana yang hakiki. Kemudian wa yuqalu lahu aidan ini nama lain bagi mana. Kalau baca kitab Adabul Bahsi, jangan keliru. Mana hakiki ni ada pelbagai nama. Nama yang pertama mana lah, mana hakiki. Nama yang kedua naqad tafsili. Ni jangan keliru juga ni. Ni istilah yang sama. Kita ada mana naqad dengan mu'aradah. Naqad ni dia ada, kita akan jumpa dalam kitab Adabul Bahsi, ada yang dipanggil naqad tafsili, ada yang dipanggil naqad ijmali. Naqad tafsili sama makna dengan mana. Naqad ijmali itu yang kedua, wazifah yang kedua yang kita akan bincang nanti. Itu dia panggil naqad ijmali. Kalau naqad tafsili dia semakna dengan mana, dia mutaradif dengan mana. Nama yang ketiga apa? Wal munaqadah. Ataupun dipanggil juga al mumana'ah. Lagi? Fal kullu alfazun mutaradifah. Walil man'i ibarah. Okey, sebab apa kita kata ni mana hakiki? Mana majazi apa dia? Mana majazi. Mana majazi adalah meminta dalil bagi muqaddimah. Mana majazi meminta dalil bagi naqal ataupun meminta dalil bagi dakwah tu sendiri. Satu orang tu kata Yusuf adalah rasul. Kita kata da'waka mamnu'ah. Ibarah kita tu betul tetapi berlaku majaz. Okay. Kemudian
وللمنع عبارة Ni أشبهها penting. ثلاث. Ibarah untuk mana ni penting supaya kita faham turas. Dalam kitab turas tidak semestinya dia kalau tengok yang praktikal adabul bahsi ni, kalau kitab mutaqaddimin dia tidak terikat sangat dengan mustalahat. Tapi kalau baca kitab mutaakhirin, khususnya Hawashi. Cuba tengok dalam Iqna contoh. Ada yang memang sangat terikat dengan mustalah. Antum ada beli ke kitab syarah ni? Syarah apa ni? Matan Imam Adud. Dia ada syarah. Siapa punya syarah? Ada 4 syarah. Okey, dia syarah yang masyhur tu syarah Mullah Hanafi. Syarah Mullah Hanafi ada Hasyiah Sabban, ada Hasyiah Imam Attar. Cuba tengok kalam Imam Adud dekat awal risalah, lakal hamdu wal minnah wa ala nabiyika salatu wa tahiyyah nuqtah. Baca syarah Mullah Hanafi, tengok macam mana praktikal adabul bahsi wal munazarah. Kat situ. La nusallim, mamnu, apa semua tu ada kat situ. Tengok syarah dengan tengok Hawashi. Ada jual dekat Maktabah Usuluddin. Kalau yang Hasyiah Sabban, kalau Hasyiah Attar dekat Maktabah Ar-Razi. Jadi untuk manak ada 3 ibarah. Yang pertama mamnu', yang kedua ghairu musallam. La nusallim, ghairu musallam. Kemudian ataupun matlubul bayan. Ya. والمنع قسمان. Okey, ini masuk perbahasan pembahagian manak. Manak ada 2 jenis. Ni soalan semalam. Kalau kita melakukan manak, kalau kita sebagai siapa? Sebagai sa'il. Kita manak dalil, mu'allil. Adakah boleh kita berpada dengan semata-mata manak? Kita kata sughra ka mamnu'ah, contoh. Ataupun la nusallim sughra. Kemudian kita diam, boleh tak macam tu? Ataupun kita mesti datangkan bukti? Jawapan dia boleh. Kita hanya semata-mata manak. Dipanggil manak yang mujarrad anis sanad. Manak yang tidak ada sanad. Lagi? الأول منع مجرد عن السند والثاني منع مسحوب بالسند وإليهما أشار الإمام بقوله مجردا أو مع السند. Ya. والسند Okey, ini takrif manak. Ni masuk perbahasan manak. Perbahasan sanad. Kan anda sebut semalam, kita ada 3 kan. Manak, naqad, mu'aradah. Manak ni pasangan dia siapa? Sanad. Naqad pasangan dia syahid. Mu'aradah dia tak ada pasangan. Wasanadu ma yudhkaru li yataqawa bihil manak. Jadi sanad ni dia bukan dalil. Dia sesuatu yang disebut untuk kuatkan manak. Dia sendiri bukan dalil. Sebab tu dia ada kaedah al-man'u la yumna. Tulis kaedah nombor berapa? 10. Al-man'u la yumna. Al-man'u la yumna. Manak ni tak boleh di manak. Ya, lagi wa yuqalu. ويقال له مستند. Ini nama yang kedua bagi sanad. Kadang dipanggil sanad, kadang dipanggil mustanad. Ya, lagi wahwa. وهو على 3 أقسام تجويزي Sanad ada 3 jenis. Kita ada sanad tajwizi ataupun nama lain dia sanad jawazi. Dia sanad tajwizi boleh, sanad jawazi boleh, ataupun dipanggil juga sanad limmi. Yang kedua qat'i. Yang ketiga halli. Sanad halli. Kemudian فالسند التجويزي هو المصدر بنحو wal لما musdar, لا- musdar. والمصدر- Sanad tajwizi adalah sanad yang al musdar binahwi lima la yajuz. Sanad yang dimulakan dengan seumpama ibarah lima la yajuz. Lima la yajuz. Maksudnya kalau contohnya amna suraka. Lima la yajuz an yakuna kadha wa kadha. Dipanggil sanad limmi ataupun sanad jawazi ataupun tajwizi. Kemudian wa yusamma ويسمى أيضا بالسند اللمي. limmi. Dia nisbah kepada 5. Dia 5 kan. Dia asalnya ma tu ada alif. Tapi kaedah dalam nahwu, kalau huruf mausul bercampur, bukan bercampur apa ni, dimasuki huruf jar, kemudian dalam bentuk istifham, maka alif tu wajib dihazafkan. Contoh dalam Quran,
Amma yatasaalun. Asalnya amma ada alif. Tapi alif tu dibuang sebab sadrul kalam dalam bentuk istifham. Jadi 5 lah, 5. 5 la yajuz. Lagi? Binisbatin ila lima li'annaha mazkuratun fiha. Dia ada satu lagi kaedah. Kalau kalimah yang 2 huruf, contoh macam 5, 2 huruf. Kalau nak letak yang nisbah, kita kena tasydidkan huruf yang kedua tu. Limi. Contoh. Contoh kalau belajar makulat, kan ada kam. Kam tu sebab apa tasydid? Sebab dia 2 huruf tapi kalau nak tambah nisbah, ditasydidkan huruf yang kedua. Lagi, mithalu dhalik. Ini contoh sanad limi ataupun tajwizi. Mithalu dhalik an yaqula mu'allilun mu'tazili ru'yatullah ta'ala ghairu waqi'ah. Okey, ini dakwah ataupun matlub sebab dalam konteks dalil. Ru'yatullah ta'ala ghairu waqi'ah. Dia kata melihat Allah Taala ni, melihat akan Allah Taala tidak berlaku mutlak. Kerana apa? Li'annaha manfiyatun fi qawlihi ta'ala lan tarani. Ini dia punya sughra. Kemudian wa kullu nafyin dalun ala adami. Wa kullu nafyin dalun ala adamil wuqu'. Natijahnya apa? Ru'yatullah ta'ala ghairu waqi'ah. Jadi cukuplah dia punya syatar cukup, syarat cukup dan takrib pun sempurna. Dia ainud dakwah. Lagi? Fa ujiba min qibali sa'ilin asy'ari. Jadi Asy'ari sebagai sa'il rad. Dia rad macam mana? Kubra dalilika mamnu'. Okey, dia tak bukan mamnu' tu. Tu silap, mamnu'ah. Kubra dalilika mamnu'ah. Kubra dalilika mamnu'ah. Lima la yajuz. Lima la yajuz, kubra dalilika mamnu'ah. Ini mana? Lima la yajuz adalah sanad bagi mana. Oleh kerana sanad ini bermula dengan lima la yajuz, maka dipanggil sanad limmi. Kemudian lima la yajuzu an yakuna an-nafyu dalan ala adami al-wuqu'i fi ad-dunya dun al-akhirah. Lagi? Was-sanadul qat'i. Dia sanad qat'i yang kedua. Sanad qat'i lebih kuat daripada sanad limmi. Sanad limmi dia tajwizi. Maksudnya faedah bagi sanad limmi adalah kenyataan khasam ada ihtimal salah. Tapi kalau sanad qat'i tak, faedahnya adalah kenyataan khasam memang salah. Lagi, was-sanadul qat'i. Was-sanadul qat'i ma dhukira ala sabilil qat'i bi an yaqula as-sa'ilu kaifa wal amru kadha ala khilafi. Okey, kaifa wal amru kadha sirah bagi sanad qat'i. Kaifa wal amru, kalau ada kaifa dengan waw, kita faham itu adalah sirah bagi sanad. Sanad jenis mana? Sanad jenis qat'i. Lagi? كيف والأمر كذا على خلاف ما ذكرت. مثال ذلك أن يقول معلل هذا الشبح. شبه bayang-bayang. هذا الشبح lembaga. Lembaga ini namin. Namin apa? Namin lah dalam kitab mantik kan. Kan dia ada jauhar apa semua tu. Namin. Lagi li'annahu hayawan. Lagi wa kullu hayawanin namin fayumna'u as-sa'ilu biqawlihi kaifa wa huwa hajar. Dan hajar ni dia tak namin, dia tak membesar. Kaifa wa huwa hajar. Wa huwa tu syabah tu. Jadi bila satu orang sa'il menggunakan sanad qat'i, kalau sanad tajwizi kemungkinan kenyataan khasam salah, tapi kalau sanad qat'i memang sanad kenyataan khasam salah. Kaifa wa huwa hajar. Contoh yang lain. Ini contoh praktikal. Mithalun akhar. Mithalun akhar ay yaqul al-mu'allil la yajuzu nikahul mar'ati bighairi idzni waliha. Dia contoh ni ana ambil daripada kitab. Dia ada satu kitab yang bagus. Kitab Adabul Bahsi wal Munazarah ditulis oleh Dr. Dhannun. Cetakan mana? Darul Fat. Ni ada kitab. Ni ya. Kitab ni anda boleh kata kitab ni adalah syarah bagi Risalah Kalambawi walaupun dia tak tulis. Jadi kalau nak belajar Risalah Kalambawi dengan mana-mana dakatirah, syuyukh, beli kitab ni. Kelebihan kitab ni dia contoh yang dia bagi sangat praktikal. Dia bukan contoh haiwan, insan, jisim, nami. Dia bagi contoh yang praktikal.
Kemudian dia ibarahnya mudah. Ibarah dia mudah, tak rumit, dan dia menerangkan Kalambawi, dan juga dia menerangkan ibarah Hawashi bagi Kalambawi. Sebab hasyiah bagi risalah Kalambawi ni ibarah dia tak mudah lah, tak mudah mulak kan. Kadang ada i'tirak, kita pun tak faham i'tirak tu apa. Jadi Dr. Muhammad Zannun, beliau terangkan kalau ada i'tirak apa semua, beliau terangkan dengan bahasa yang mudah. Ni kitab dia. Okey. Cuma dia ada cuma juga ni. Mu'akhazah, tak apalah, tak perlu. Ya. أن يقول المعلل لا يجوز نكاح المرأة بغير إذن وليها لخبر عائشة. Ini klaim lagi لخبر عائشة رضي الله عنها أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل وكل ما روي في شيء من ذلك فهو باطل. Itu dia punya muqaddimah dalil. Wa kullu ma ruwiya, muallil menafikan semua riwayat yang menyebut berlakunya Hadrat Aisyah radhiyallahu anha menikahkan wanita tanpa wali, fahuwa batil. Maka dijawab macam mana? Fa'ajabahu as-sa'il la nusallimu kubraka kaifa waqad zawwajat Aisyah binta kaifa waqad zawwajat ni adalah sanad bagi mana? Sanad berbentuk qati' ini sebab sirahnya kaifa wal amru kadzalika ala ma dzakart, ala khilafi ma dzakart. Lagi وهو غائب بالشام ومن الطريفة أن هذا المنع قد ورد على لسان بعض السلف رضي الله عنهم. Ni musamahah lah ni. Ni musamahah. Maksudnya ada riwayat yang sebut manak jenis qat'i, manak bersama sanad qat'i. Tu baiki tu. Kan hadzal man'a tu, anna hadzal sanada. Baiki. Bukan manak. Anna hadzal sanada. Sanad ini, sanad jenis qat'i ini ada dalam muhawarah sebahagian salaf, iaitu yang berlaku di antara dua orang Imam Al-Azam Abu Hanifah dan juga Imam Al-Auza'i. Kemudian قد ورد على لسان بعض السلف رضي الله عنهم فقد ذكر الحصقفي في مسند أبي حنيفة مناظرة جرت بين أبي حنيفة والأوزاعي. قال الأوزاعي ما بالكم لا ترفعون أيديكم. Imam Auza'i tanya dekat Imam Abu Hanifah dan juga ashab beliau, kenapa kamu tidak mengangkat tangan dalam solat ketika rukuk dan juga bangun daripada rukuk? Kemudian فقال أبو حنيفة لأجل أنه لم يصح. Ini klaim, kalam tam khabari, klaim, dakwah. Tidak sahih sebarang hadis daripada Nabi SAW yang hadis yang berkaitan dengan raf'ul yadain ketika rukuk dan juga rafa' min rukuk. Kemudian qala kaifa la yasih wa qad haddathani. Jadi Imam Auza'i mana dakwaan Imam Abu Hanifah dan beliau bawa sanad yang berbentuk sanad qat'i. Waqad haddathani الزهري عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعند رفع منه. فقال له أبو حنيفة حدثنا حماد عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه إلا عند افتتاح الصلاة ولا يعود شيئا من ذلك. فقال الأوزاعي أحدثك عن الزهري عن سالم عن أبيه وتقول حدثني Imam Abu Hanifah beliau buat perbandingan antara dua riwayat. Ada riwayat yang muthbitah, ada riwayat yang nafiyah. Jadi Imam Abu Hanifah melihat kepada fiqhur rawi. Kata beliau, kana Hammad bin Abi Sulaiman, guru pada Imam Abu Hanifah, beliau lebih faqih daripada Zuhri. Zuhri dalam sanad Auza'i, riwayat muthbitah. Jadi Hammad dalam riwayat nafiyah lebih faqih daripada Zuhri. Ibrahim lebih faqih daripada Salim. Dan Alqamah dalam sanad Imam Abu Hanifah, Alqamah tidaklah kurang daripada Abdullah bin Umar dari segi fiqh. Walaupun
Abdullah bin Umar adalah sahabi. Alqamah bukan sahabi. Wal Aswad lahu fadlun kathir. Wa Abdullahi huwa Abdullah. Fasakata al-Auza'i. Kemudian والسند ini sanad yang ketiga. Sanad halli. Sanad yang merungkaikan kesalahan, yang menunjukkan ataupun yang menerangkan kesalahan yang berlaku daripada muallil. والسند الحلي هو ما يذكره السائل لبيان منشأ غلط المعلل بيان منشأ غلط المعلل بأن يقول إنما يصح ما ذكرت لو كان كذا وهو ممنوع. مثال ذلك أن Okey, ini يقول contoh. Satu orang Masihi, Nasrani klaim, dia kata Al-Masihu ilah. Nabi Isa AS adalah Tuhan. Jumlah khabariyah tammah, maksudnya dakwah. Bila dakwah perlu didatangkan dalil. Dalilnya adalah li'annahu khuliqa min ghairi ab. Sebab Isa AS diciptakan tanpa bapa. Ni tanakut ni. Diciptakan tanpa bapa. Setiap yang diciptakan tanpa bapa adalah Tuhan. Kemudian fa'ujiba dijawab biman'il kubra, iaitu wa kullu man khuliqa tu dibuat mana bersama sanad halli. Kita kata kita setuju innama yasih tu, maksudnya kita setuju kamu punya kubra seandainya sekian. Tapi yang berlaku sebaliknya. Itu maksud sanad halli. Innama yasihu ma dzakart. Kita setuju kalau satu orang tu tidak ada bapa adalah Tuhan. Kita setuju kalau Allah Ta'ala lemah daripada menciptakan manusia tanpa Tuhan. Sedangkan benda tu adalah mamnu'. Yang berlaku adalah sebaliknya. Allah Ta'ala tidak lemah. Jadi punca kesalahan bagi muallil adalah dia mendakwa bahawasanya setiap yang diciptakan tanpa bapa adalah Tuhan. Lagi? Fa'in qult. Okey, ini penting. Apakah perbezaan di antara ghasab dengan manak bersama sanad? Okey, kita ada satu istilah dipanggil ghasab. Ni tengok dekat safhah 4, dekat mustalahat. Safhah 5. Muka surat 5. Ghasab bermaksud merampas kedudukan orang lain. Merampas kedudukan orang lain. Contohnya, Sa'il mengambil kedudukan muallil. Dipanggil ghasab. Sepatutnya, kalau satu orang muallil datangkan dakwaan, apa yang Sa'il boleh buat? Sa'il boleh manak dakwaan tersebut, manak majazi. Maksudnya dia minta dalil bagi dakwaan. Kalau Sa'il dia kritik, klaim daripada muallil, dia kata kamu punya dakwaan ni fasid, tidak mutabik dengan waqi', kerana sekian, dia buat dalil. Perbuatan dia dipanggil ghasab. Dipanggil ghasab. Dan ghasab adalah wazifah yang mardudah, ataupun wazifah yang ghair maqbulah. Wazifah yang tidak tak diterima dalam adabul bahsi wal munadharah. Dia yang hampir sama dengan ghasab ni, kalau yang falasi yang hampir sama dengan ghasab, Stramin falasi. Cuma Stramin falasi ni dia ada taqawul. Contohnya, kalau satu orang tu kata apa? Dia tengok ekonomi dekat Malaysia bermasalah. Kemudian dia kata dia keluarkan satu klaim, dia kata sistem ekonomi Islam adalah lebih bagus. Dia sebagai apa? Muallil. Maka Sa'il kata, maksudnya kamu mendakwa bahawasanya sistem ekonomi yang ada sekarang ni adalah tidak bagus. Kemudian dia datangkan dalil atas apa dia punya klaim tu. Kat sini Sa'il dia melakukan ghasab. Sepatutnya apa yang dia kena buat adalah dia kena minta dalil bagi klaim muallil. Dan waktu yang sama dia buat stramin falasi. Dia muallil ada tak sebut? Ada tak dia sebut dalam kenyataan dia tu sistem yang ada sekarang ni tak bagus? Dia tak sebut. Dia cuma kata sistem ekonomi Islam ni bagus. Dia tak kata pun sistem yang ada sekarang ni tak bagus.
Jadi yang hampir sama dengan ghasab, Stroman falasi. Okey, sekarang ni kita nak tengok apa beza antara ghasab dan juga manak bersama sanad. Dia kalau manak semata-mata jelaslah dia tak ada apa-apa claim. Tapi kalau contohnya manak bersama dengan sanad halli ataupun sanad qat'i, seolah-olah Sa'il mendatangkan claim. Sepatutnya tak boleh. Jadi apa beza dia? Sebab apa ghasab tidak diterima, tapi kalau sanad bersama manak diterima? Sebab apa? Jawapan dia? Qulna al-ghasbu yud'a fihi Yudda'a. yudda'a. Dia iskal ni, yang jawab iskal ni adalah ada satu kitab yang bagus juga untuk Adabul Bahsi yang ditahqiq oleh Dr. Mustafa Abu Zaid. Saya bawa kitab mana? Ini ya, Kitabun fi Fanni Adabil Bahsi wal Munazarah. Tulisan Syekh Harun bin Abdul Razik Al-Maliki. Ini ada kat Darussoleh. Ditahqiq oleh Dr. Mustafa Abu Zaid. Jadi beliau yang datangkan iskal ni dan juga jawapan. Syekh Harun bin Abdul Razik Al-Maliki. Jadi beliau kata, ghasab ni dia ada dakwa. Dakwaannya adalah muqaddimah yang didatangkan oleh muallil adalah fasid. Thumma yuqamu dalil ala zalik. Sedangkan manak, Amma al-man'u ma'a as-sanadi falaysa fihi at-tasrih bi tilka ad-da'wa. Dia kalau manak ni dia tak ada dakwah. Paling-paling berat sekalipun, dia cuma tidak setuju dengan muqaddimah. Dan dia hanya datangkan syahid ataupun penguat bagi perbuatan dia adamu taslim. Dia tidak ada dakwaan yang sarih. Sebab tu kalau ghasab wazifah mardudah, tapi kalau manak bersama sanad wazifah yang maqbulah. Kemudian selesai. Itu tentang manak. Okey, manak. Kita masuk wazifah yang kedua, iaitu wazifah naqad. Kemudian baca matan. Au nuqida bit takhalluf. Sekejap, ada tertinggal. Ada satu poin, satu ibarah. Wala yudfa'u as-sanadu illa idza kana musawiyan. Wala yudfa'u as-sanadu illa idza kana musawiyan. Wala yudfa'u as-sanadu, maksudnya wala yudfa'u as-sanadu bil man'i wan naqdi wal mu'aradah. Wala yudfa'u as-sanadu bil man'i wan naqdi wal mu'aradah illa idza kana musawiyan. Musawiyan tu maksudnya linaqidi al-muqaddimah al-mamnu'ah. Linaqidi al-muqaddimah al-mamnu'ah. Linaqidi al-muqaddimah al-mamnu'ah. Fahina idhin yudfa'u bil akhirain. Yudfa'u bil akhirain. Fahina izin yudfa'u bil akhiraini. Fahina izin yudfa'u bil akhirain. Okey. Wala yudfa'u sanadu, kat sini Imam Al-Iji beliau nak cerita wazifah bagi muallil. Sekarang ni muallil datangkan dalil, dia datangkan dakwah, kemudian dia datangkan dalil. Sa'il melakukan manak terhadap dalil yang dia bawa. Apa yang muallil perlu buat untuk pertahankan dia punya dakwah dia? Apa yang dia perlu buat? Contoh macam ni. Sekejap. Tolong padam sekejap. Semua. Semua.
Musawi bagi naqid. Musawi bagi naqid. Musawi bagi naqid. Apa contohnya? Okey. Yang ni dakwaan daripada Muallil. Hadza syabahu namin. Lembaga ni namin maksudnya dia membesar. Dia jisim yang membesar. Kemudian dia datangkan dalil. Sughra dia apa? Yang dalam kitab, dalam nota. Li'annahu hayawan. Li'annahu hayawan. Kemudian wa kullu hayawanin namil. Maka dapatlah natijah yang sama dengan matlub, apa dengan dakwah. Yang ni kalam siapa ni? Kalam Muallil. Datang Sa'il, apa yang dia buat? Dia pergi manak. Dia pergi manak Sughra. Sughra ni lah. Dia kata apa? Li'annahu hayawan, dia kata mamnu'. Maknanya manak mujarrad anis sanad. Tapi dia tak berhenti kat sini. Dia kata kaifa wa huwa hajar. Maksudnya manak yang bersama dengan sanad. Kaifa wa huwa hajarun. Muallil dah tunaikan wazifah dia. Dia bawa klaim dan dia bawa dalil. Sa'il dah buat wazifah dia. Dia bawa manak dan dia bawa sanad. Apa yang Muallil perlu buat? Maksudnya bila Sa'il datangkan manak dengan sanad, apa yang Muallil boleh buat? Sebab kalau dia tidak jawab manak daripada siapa ni, daripada Sa'il, maka intahat al-munazarah. Oh, kaedah. Tulis kaedah. Yang keberapa? 11. Tantahil munazarah. Tantahil munazarah biifhami al-muallil wa ilzami sa'il. Tantahil munazarah biifhami al-muallil wa ilzami sa'il. Dia kalau nak munazarah sampai bila kan? Sampai bila? Bila nak selesai munazarah? Munazarah akan selesai dengan salah satu daripada dua perkara. Yang pertama, ilzam sa'il. Yang kedua, ifham muallil. Ada tak dalam mustalahat? Mustalahat yang akhir tu. Ifham maksudnya muallil tidak mampu menjawab manak, naqad, mu'aradah daripada Sa'il. Ilzam Sa'il bermaksud Sa'il tidak mampu menjawab dalil ataupun dakwah daripada muallil. Jadi tantahil munazarah biifhamil muallil atau ilzam as-sa'il. Itu kaedah yang ke-11. Okey. Kita sambung yang ni. Muallil dah tunaikan wazifah dia. Dia datangkan dakwah dan juga dalil. Dalil tu cukup mukadimah, cukup syatar, syarat dan juga takrib. Sa'il dah tunaikan wazifah dia, dia buat manak dan dia bawa sanad yang berbentuk qat'i. Sebab apa qat'i? Sebab kaifa wa huwa. Okey, sekarang ni siapa punya kerja? Muallil. Apa yang muallil boleh buat? Sanad yang didatangkan oleh Sa'il, boleh tak muallil buat manak? Tak boleh. Dia hanya boleh buat dua sahaja, iaitu naqad dengan mu'aradah. Sebab tu kita ada kaedah tadi, al-man'u la yumna. Al-man'u la yumna. Jadi sanad yang dibuat oleh, yang didatangkan oleh Sa'il hanya boleh dibuat naqad oleh siapa? Oleh muallil. Dan juga boleh dibuat mu'aradah oleh muallil. Okey. Tapi kalau manak tak boleh. Al-man'u la yumna. Okey. Itu poin pertama. Ada siapa tak faham?
Okay, clear kot. Ni poin pertama ni, nak masuk poin kedua. Okay, kaedah al-man'u la yumna. Poin yang kedua, soalan. Bilakah naqad atau mu'aradah mu'allil berfaedah untuk dia? Ataupun soalan ayat yang lain, bilakah jawapan mu'allil terhadap sanad sa'il boleh boleh menolak sanad sa'il? Bila? Jawapan dia idza kana musawiyan tu. Ibarah apa ni? Ibarah al-iji wala yudfa. Okey, yudfa. Faham. Kat sini apa ni? Mana? Dia tiga-tiga ni dipanggil dafa' sanad. Menolak sanad. Siapa yang nak tolak ni? Mu'allil. Dia nak tolak sanad sa'il. Dia nak tolak sanad sa'il, dia boleh guna naqad, dia boleh guna mu'aradah, tak boleh guna mana'. Okey. Itu poin yang tadilah, poin pertama. Cuma adakah semua dafa' dia tu boleh memberi faedah? Boleh menjawab hujah daripada sa'il? Jawapan dia tidak. Sanad dafa' daripada mu'allil sama ada berbentuk naqad atau mu'aradah hanya bermanfaat, hanya boleh menolak sanad sa'il kalau dia musawi dengan naqid apa? Naqid muqaddimah mamnu'ah. Contoh dia, ni tulis sikit contoh. Sebelum tulis contoh, tulis kaedah dulu. Kaedah ni mudah je. Rasa antum biasa dengar kot. An-naqidan la yajtami'an wa la yartafi'an. Apa beza di antara naqid dan juga dhid? Kita ada dua istilah yang hampir sama makna dia. Yang pertama dhid, yang kedua naqid. An-naqidani la yajtami'ani wa la yartafi'an. An-naqidani la yajtami'ani wa la yartafi'an. Wad-dhiddani la yajtami'ani wa qad yartafi'an. Okay. An-naqidani la yajtami'ani wa la yartafi'an. Wad-dhiddani la yajtami'ani wa qad yartafi'an. Okey, dia naqid dengan dhid. Persamaannya adalah dua benda yang saling bercanggah. Tak boleh duduk sekali. Contohnya, boleh tak berlaku sesuatu nombor genap dan ganjil? Boleh tak? Tak boleh. Sebab genap dan ganjil dia tak sama. Dia tak boleh duduk sekali. Boleh tak berlaku nombor tu genap pun bukan, ganjil pun bukan? Pun tak boleh. Jadi kita faham genap dengan ganjil adalah naqid, bukannya dhid. La yajtami'an wa la yartafi'an. Kalau dhiddan, contohnya boleh tak berlaku satu orang tu dia duduk dan berdiri serentak? Tak boleh, dhiddan. Tapi boleh tak berlaku dia duduk pun tidak, berdiri pun tidak? Boleh. Contoh dia baring ke, dia apa-apalah. Jadi kita faham duduk dengan berdiri adalah dhiddan, bukannya naqidan. Okay. An-naqidani la yajtami'ani wa la yartafi'an. Wad-dhiddani la yajtami'ani wa qad yartafi'an. Sebab apa jadi macam ni? Itu cerita lain. Itu Imam Asnawi ada sebut dalam tamhid. Bukan dalam tamhid apa ni, yang takhrij usul ala al-furu'. Okey. Kembali kepada masalah yang kita tengah bincang sekarang. Contoh dia, musawi bagi naqid muqaddimah mamnu'ah. Musawi bagi naqid muqaddimah mamnu'ah.
Okey. Ini klaim. Jumlah khabariyah. Maksudnya dia adalah dakwa. Satu orang klaim hadza zaujun. Dia bukan klaim ni, kita andaikan ni dalil lah sebab kita nak kan kalau manak ni berlaku pada muqaddimah dalil. Kita kata ni dalil. Hadzal adadu zaujun. Datang Sa'il, dia buat manak. Dia kata mamnu'. Manak dia tu jenis limmi. Ni muallil. Ini Sa'il. Sa'il kata mamnu' bima la yajuz an yakuna fardan. Okey. Naqid bagi mamnu'. Saya tak pernah tengok balik ni nanti. Sangkut. Mohon maaf. Kita nak cek balik. Ibarah ni. Okay, tak apa. Tengok ni tu. Tengok bab naqad. Baca semua. ونفعنا به وبعلومكم وعلوم مشايخنا بدارين آمين. أو نقض بتخلف. Okey, au nuqidha bitakhalluf ni dalam matan. Au tu, tengok dalam matan. Au nuqidha bitakhalluf au atfun ala qawlihi muni'a. Dekat au tu, atfun ala qawlihi muni'a. Dia ataf dekat matan muni'a. Ni merujuk wazifah yang kedua. Fa idza ishtaghalta bihi, kalau apabila kamu wahai muallil membawa dalil, yang pertama muni'. Kemudian au nuqidha, yang kedua adalah naqad. Bitakhalluf, dengan cara takhalluf. Bitakhalluf tu ada perbahasan. Baca tu dalam syarah. النقض في اللغة الفك. تقول نقضت الحبل إذا فككته. وفي الاصطلاح يقال دليل. Idza fakaktahu. إذا فككته. Dia bila nak baca fakaktuhu ataupun fakaktahu, dia tengok sebelum dia. Kalau taqulu, maksudnya idza fakaktahu. Tapi kalau yuqalu, contohnya, maka idza fakaktuhu. Kemudian wa fil istilah, وفي الاصطلاح إبطال دليل نفسه ببيان استلزامه فسادا. okey, naqad. Apa maksud naqad? Naqad adalah membatalkan dalil itu sendiri. Dengan cara macam mana? Bibayani, taswirnya adalah apabila dalil tersebut melazimi fasad. Dalil yang dibawa itu melazimi fasad.
Fasad macam mana nanti akan ada penerangan dia. Hadza idza udhifa ila dalil. Yang ni kalau kita panggil naqad itu tertuju kepada dalil. Lagi wa yuqalu lahu hina idzin an-naqd al-ijmali. Wa amma idza Jadi kalau naqad ijmali merujuk kepada naqad yang ni, membatalkan dalil itu sendiri. Kalau naqad tafsili itu merujuk kepada makna mana'. وأما إذا أضيف إلى مقدمة الدليل فهو بمعنى المنع ويسمى أيضا بالنقد التفصيلي كما تقدم في صفحة 7. Ini dah terang bab mana' lagi. وإذا أضيف إلى تعريف فهو بمعنى إبطال التعريف بكونه غير جامع. Kalau naqad tu merujuk kepada ta'rif, dia bermaksud kita claim ta'rif yang dibawa itu tidak jami' atau tidak mani' atau ta'rif tersebut melazimi muhal. Dia min babil faedah. Kalau semalam kita bincang tentang ma tajri fihi al-munazarah, dan kita sepakat, zahirnya lah sepakat, munazarah hanya berlaku pada jumlah khabariyah tamah. Kalau kita tengok dalam sebahagian kitab, contohnya kitab Syekh Muhyiddin Abdul Hamid, Syekh datangkan pembahagian dia, munazarah ni boleh berlaku pada tasawur dan juga pada tasdiq. Itu dalam kitab Syekh Muhyiddin Abdul Hamid. Tapi dalam risalah Al-Iji, beliau tak bahas tentang masalah munazarah pada ta'rif, pada tasawur. Dia terus masuk pada tasdiq. Kemudian ونود أن نشير إلى أمور. Ini beberapa poin penting tentang naqad. Lagi? الأول من شروط الدليل الموصل إلى مطلوب أن يكون. Okey, ini antara syarat yang lain bagi dalil yang sahih. Yang ini ada kaitan dengan illah dalam perbahasan usul fiqh dalam bab qiyas. Antara syarat dalil yang menyampaikan kepada matlub, dia mesti mani'. Mani' daripada apa? Min dukhulil ghairi fil hukmil mudda'a. Dia mesti mani' daripada masuknya benda yang kita tak nak. Lagi? فلو لم يمنع فهو فاسد ويقال له تخلف الطرد كما أن من شروطه أن يكون جامعا لجميع الأفراد الداخلة في الحكم المدعى وإلا فهو غير ناهض ويلقب له حينئذ بتخلف العكس. Okey, tengok contoh ya. Okey, ini contoh dia. Tolong sekejap padam. Semua.
Okey. Manik, betul lah. Jamik. Okey, satu orang tu dia claim, dia kata wajib zakat pada barang perhiasan wanita. Ini jumlah khabariyah, tajri fihi al-munazarah. Dalilnya adalah kerana barang perhiasan wanita, huli, termasuk dalam hadis addu zakat amwalikum. Sughra. Kubra dia, semua harta yang termasuk dalam hadis tersebut wajib zakat. Maka natijah yang keluar sama dengan matlub. Dalil ni zahirnya sahih. Tetapi Sa'il dia boleh buat naqad. Naqad ni apa? Dia kata dalil yang dibawa oleh muallil dia tidak manik. Dia tidak manik. Iaitu apa? Dia akan batalkan dengan lu'lu', batu permata. Okey. Jadi lu'lu', batu permata, adakah wajib zakat? Di sisi muallil tak wajib zakat. Jadi Sa'il kata dekat muallil, dalil kamu fasid sebab tidak manik. Sebab apa tak manik? Sebab lu'lu' juga termasuk dalam umum hadis addu zakat amwalikum. Sedangkan kamu punya madhab tidak wajib zakat pada lu'lu', batu permata. Dalil yang jenis macam ni dia tidak manik. Maka dalil ini dipanggil takhalluf at-tard. Okey, dipanggil takhalluf at-tard. Jadi kat sini wazifah yang dibuat oleh Sa'il adalah naqad. Kemudian syarat yang seterusnya jami'. Dalil yang didatangkan oleh muallil mesti jami'. Kalau dalil tersebut tidak jami', maka dipanggil takhalluf al-aqs. Takhalluf al-aqs. Contohnya apa contohnya? Tidak jami'. Okay, contoh dia, ni contoh dalam kitab Dr. Zannun. Tunggu sekejap. Hantar tulis sekejap. Klaim dia, Abu Bakar Kunyah. Klaim dia. Okay. Dalil dia, sughra dia li'annahu budi'a bi'ab. Sughra dia li'annahu budi'a bi'ab. Sebab dia dimulakan dengan kalimah abu. Kemudian wa kullu ma budi'a bi'ab fa huwa kunyah. Kubra dia. Natijah dia apa? Adalah kunyah. Okey, itu dia punya
natijah yang sama dengan matlub. Dalil ni disebut oleh muallil, dibantah oleh Sa'il. Sa'il kata dalil yang kamu bawa tidak tidak jamek. Sebab apa tak jamek? Sebab kan tak jamek ni, tak manik. Tak jamek. Betul dia tak jamek. Dia contohnya macam kat sini dalam kitab bagi contoh macam Ummu Kulthum. Jadi Ummu Kulthum dia adalah kunyah, tetapi dia tidak dimulakan dengan ab. Jadi dalil ini dia tidak jamek, maksudnya ada afrad yang sepatutnya termasuk tapi tak termasuk. Okay. Kalau dalil tersebut tidak jamek, dipanggil takhalluf al-aks. Jadi khulasah, antara syarat dalil adalah dia mesti jamek, dia mesti manik. Kalau dia tidak manik, dipanggil takhalluf at-tard. Kalau tidak jamek, dipanggil takhalluf al-aks. Kemudian الثاني ونعني بدليل ونحن في هذا المقام ما اشتهر لدى أهل الميزان بالحد الأوسط فهو المدار الذي يدل على الحكم وجودا. Okay, maksud dalil yang kita sebut adalah haddul awsat dalam kalangan ulama mantiq. Lagi? وجودا وعدما ثبوتا أو نفيا فكأنه العلة على لسان الأصوليين فعندما نقول إن هذا دليل. Dia sama macam illah. Dia sama macam illah kalau dalam bab qiyas. Lagi فعندما نقول إن هذا دليل جار في مادة كذا غير جار في مادة كذا فالمقصود به أوسط هذا دليل. Contoh yang lain yang lebih mudah. Okey, tolong jap. Tarik. Tulis contoh. هذا العالم قديم. Ini contoh klaim muallim. Dalil dia, sughra dia, li'annahu atharun qadim. Dia adalah kesan bagi qadim. Jadi muallil kata alam ni adalah qadim. Sebab apa qadim? Sebab dia adalah kesan daripada qadim. Kubra dia, wa kullu ma huwa atharun lil qadim fa huwa qadim. Lil qadim fa huwa qadim. Okey. Sa'il dia pergi naqad dalil ni. Dengan cara macam mana? Dia kata dalil ni dia tidak manik. Sambung jap.
Al-Hawadith Al-Yawmiyah, Contoh lain dia sama je. bawah dia. Al-Hawadith Al-Yawmiyah Atharul Qadim. Ma'a annaha hadithatun indaka ayyuha al-mu'allim. Ini contoh naqad. Sa'il kata, kalaulah kamu bawa dalil, setiap benda yang kesan bagi qadim adalah qadim, dalil kamu ni tidak manik. Sebab apa tak manik? Sebab kamu setuju bahawasanya yang berlaku setiap hari, hawadith yaumiyah, benda itu bukan qadim, dia adalah hadis. Sedangkan illah yang kamu kata untuk alam tu jadi qadim ada dekat dia. Maka dalil yang kamu bawa ni adalah dalil yang fasid. Dipanggil takhalluf atau takhalluf tard. Okay? Itu contoh yang lain. Kemudian al-thalis. السادس ومن القوانين المشتهرة في فن التوجيه أن إبطال الدليل لا Ini beza di antara perbezaan di antara naqad dan juga mana'. Dalam mana', sa'il tidak wajib mendatangkan sanad, tak wajib. Tapi dalam naqad, sa'il wajib datangkan syahid. Dia tak boleh naqad tanpa syahid, tak boleh. Lagi? أن إبطال الدليل لا بد من بيان جريانه في الأفراد غير داخلة أو عدم جريانه في الأفراد داخلة وهذا البيان يسمى عندهم بالشاهد وعرفوه Okey, apa ta'rif syahid? وعرفوه Syahid adalah ma yadullu ala fasadi dalil. Kamu nak claim dalil yang dibawa oleh muallil adalah fasid, kamu kena bawa dalil. Kemudian الرابع ولعلك يا صاحبي تسألني. Apa beza di antara sanad dan juga syahid? Sebab apa dalam mana' tak wajib datangkan sanad, tapi dalam naqad wajib datangkan syahid. Sebab apa? لما يجب ذكر الشاهد في النقد ولما يجب ذكر السند في المنع فإن المنع يصح مجردا كان أو مصحوبا بالسند. قلنا قد أشار إلى حل هذا الإشكال العلامة. Jawapan ini disebut oleh muhasyi bagi Kalambawi, Imam Al-Banjuwaini. Dia sebut apa? Al-ibtalu da'wa. Bila da'wa perlu kepada bayinah. Berbeza dengan mana'. Mana' semata-mata talabud dalil. Bila talabud dalil tak perlu kepada bayinah. Kemudian أقول فرق واضح بين طلب دليل وإبطال دليل فالأول مجرد استفهام لا حكم فيه ولا دعوة بخلاف الثاني فإنه حكم ببطلان فكأن السائل الناقض قال في نقضه دليلك هذا باطل وهو كما ترى كلام تام خبري كلام تام خبري يطالب صاحبه بإقامة البرهان على صدقه. Okey. Jadi kalau satu orang sa'il dia buat naqad, dia sebenarnya buat satu kenyataan, daliluka hadza batil. Bila dia buat satu kenyataan, maka dia kena datangkan syahid. Kena datangkan syahid. Kemudian الخامس عرفت فيما سبق أن النقض هو إبطال دليل ببيان استلزامه فسادا وما تقدم ذكره من تخلف الطرد وتخلف العكس وجه من وجوه الفساد وهي كثيرة ذات أشكال متعددة ونحن نشير في هذه العجالة إلى الوجوه المشهورة منها كون الدليل مستلزما للدور وكون الدليل مستلزما للتسلسل وكون الدليل مستلزما لاجتماع النقيضين وكون الدليل مستلزما لارتفاع النقيضين وكون الدليل مستلزما لمصادمة البديهة وكون الدليل مستلزما لسلب الشيء عن نفسه وكون الدليل مستلزما لترجيح بلا مرجح. Okey, sekejap.
Allah alam. Sambung nanti. Benar.